Assalamualaikum guys. So hari ni aku punya aktiviti nak pergi tengok perlawanan Liga Super Selangor menentang Negeri Sembilan. So aku dengan sepupu aku, Jeb. So kita orang tengah jalan kaki. Kita nak pergi jumpa CD. Nasib baik CD. Kalau CB dia dah jadi First 11 kan. So jap kita jumpa CD. Kita tengok CD muka dia macam Fazli Mazlan babe. So jap kita jumpa CD. We love Selangor, we do. We love Selangor, we do. We love Selangor, we do. Selangor, we Saya macam kenal lah. Korang Hari ni saya nak tengok DNA K-pop. okay, korang betul lah aku cakap muka dia macam siapa? Fazli Mazlan kan? Betul tak? Aku nak tanya kau soalan dia. Ya bro, ya bro. Aku nak tanya kau dengan Jeb soalan. Korang punya prediction hari ni berapa? Okay Jeb dulu. Jeb, prediction hari ni berapa Jeb? 5-1. 5-1 5-1 dia bagi. Okay, di kau di? Dia ada bagi 1 bila kasihan. Aku tak nak. Aku nak 3-0. Malam ni 3-0 kat ah. 3-0. Kita tengok siapa yang kena ah. Kita tengok siapa yang kena. love you. Selangor tiada. Agak hari ni berapa kosong dek? 2-0. Adik berapa kosong dek? Siapa skor? Faizal Alim dengan Cheng. Oh, Faizal Ali dengan Cheng tu. Kau tengok budak ni berminat Cheng. Adik ni minat Cheng ni. Minat nombor 2. Dulu dia ni yang bahan Cheng. Zaman tak cengok dulu kan. Dia kuat bahan Cheng ni. Bah tu. Oh, Jeb Jeb tenang ni. Masalahnya nombor 10 tu. Dia tak dapat stack. Stack tak penuh. Dah. Kena Boom je. dia bergembira orang. Oh, Gary. Okay, Jeb, aku tanya kau dulu soalan lah. Belah sini Moeri dia struggle sikit ah. Kau rasa apa dia boleh buat? Dia boleh buat. Keluar lah. Okay, macam Jeb cakap Moeri dia suruh keluar. Kau punya pendapat macam mana? Belah sini Moeri banyak peluang kan, tapi dia macam susah sikit lah. Performance dia kurang sikit. So pendapat kau macam mana? Pendapat aku bagi peluang Dia anak muda lagi tu. Ya. Positif. Dia ni suruh keluar terus. Positif. Dia muda lagi. Kau tengok. Dia lagi sendiri assist punya. Macam CD cakap, aku pun rasa benda sama. Mungkin kita boleh bagi peluang lagi lah. Yelah, kau macam takkan ikan kan. Member asyik cerita pasal ikan ni. Sekarang ni siapa yang jadi tarik mancing sekarang ni? Sekarang Macam ni takkan ikan. Kau kas sekali boleh dapat je. Takkan boleh dapat je. Kau lepas sekali. Pasal dia kena dribble. Oh, weh. Tolong dah dia. Baik 50-50. Waktu boleh penalti ni. Adik ni dah semangat lah tunggu Faizal Alim nak skor. Lalu Faizal Alim skor dia melompat dia. Adik ni peminat Faizal Alim. Jom Jeb, macam mana performance untuk first half ni punya performance macam mana Jeb? Okey. Cuma nombor 10 lah keluar. Bukairi. Dia tak boleh betul dengan nama Moeri je. Kau macam Nak tunduk ke bawah je tak tengok kawan. Kau tengok Haaland main macam mana? Lari. Haaland. Tunduk juga. Alah tu siapa? Dia siapa? Tak, dia kena bagi peluang ke anak muda untuk tunjukkan bakat dia. Sesuatu akan terjadi. Macam mancing, kena kas. aku sekarang dah confused siapa yang jadi tarik mancing sekarang ni.
First half nampak momentum dah ada. Cuma finishing tu tak ada lagi. Sebab mungkin dia kena sekat dengan defend Negeri Sembilan kan. InsyaAllah second half ada lah. Aku rasa aku nak ubah keputusan sekejap 2-0. 2-0. Okey. Jeb tadi dia cakap 5-1 kan? 5-1 je? Oh, dah tukar. 5-0. Okey. 2-1 lah bagi 2-1 lah, bagi 1 lah. Baru ada fight lah. Jadi kita tengok 2-1 ke? Macam SRG lawan TNPA semalam kan. 2-1. Dia ni kalau dalam bola, game dia masuk sekali. Oh, ada tifo Kim Panggon, KPG. Nampak. Aku buta warna bukan rabun. Tapi kenapa aku nampak macam Bob Marley? Aku nampak macam Superman. Itu tifo KPG. Ketua Polis Gambang. Gambar dia. Tu, yang tulisan tu dia apa? This atas bawah is home. Atas tu welcome Selangor. Tak nampak. Aku dah cakap aku bukan rabun. Aku buta warna je. Separuh masa kedua dah start. Separuh masa pertama masih 0-0. InsyaAllah akan ada manis-manis lah kejap lagi. Di sana kurang mulut. Biarlah dia. Ini bekas. Dia dulu bekas. Tapi dia dah risau lah. Apa cerita dia? Bawa balik umrah kena buang sekolah. Aduh. Buat hal lu ni. Video aku buka air kau ni. Aku rekod lu. Kau dapat dosa. Macam orang aku potong lah. Tapi aku nampak macam dia sepak tanah ni. Dia sepak tanah, lepas tu dia masuk kan. Dia nak rembat tapi kaki dia kena tanah dia. Dia rembat tanah, Mat. Tak biar. Sabar. Apa hal dia bola macam tu? Bola dia cantik gila tu. Goyang tengok daripada sini. Allah, gol hari ni, gol. Dah 60 minit lah, tapi masih 0-0. Kali ni gol lah dah. Kali ni gol. Corner ketiga betul-betul. Dah 60 minit baru 1 gol ni. Dah 60 minit baru 1 gol. Masih nombor kau. Corner ketiga gol tu. Corner ketiga baru gol. Dah nampak dah tadi tu. Dah nampak. Gol. 3 kali corner turut-turut baru gol tu. Agak keras gak. Baru dah minit ke 60 baru kita dapat skor kan. Selangor dapat skor. Ada lagi 4 biji belum skor. Apa? Aku tak nampak macam ni. Sikit. Corner. Okey, nampaknya akan gol lagi. Aku dulu defend. Jeb apa Jeb? Joseph S. Dengan digantikan dengan pemain jersey Aku pun tak tanya. 9. Kalau kau aku rasa keeper kot. Tak. Kau apa dulu? Aku last man. Safwan kan? Yeah. Kita tengah bincang pasal benda lain. Asal macam slow-mo kan situ. Kita tengah bincang pasal benda lain. Saya tak masuk gol. Oi, mana lagi 4 gol? Lagi 4. Jauh lagi lagi 4. Aku rasa minit ke 80 lah. Kau dapat 1 minit 1 gol. Lagi 2 minit ke 80.
Dia baik. Dia kontrol atas bawah. Tengah. Last day. Tengah bawah sikit. Ush. Selangor kena attack kan. Itu seram. Itu seram. Itu seram. What thinking bro. Itu serius seram bro. Kau sebab bola tu tak laju. Kalau bola tu laju kau sengok masuk. 10. Tambahan masa 5 minit. Macam tu je cakap. Macam tak ada. Macam tak ada maruah. Tambah masa 5 minit. Aku rasa period. Ya, aku nak ingat je. Aku macam dah dengar bunyi suara macam tu. 5 minit tambah masa. 5 minit. Dalam LRT tu. Oh, betul. Stesen berikutnya. Tak, kau pernah pergi dekat NSK. Kau habis bayar kat cashier. Terima kasih, thank you. Macam tu kau dia. Bukan lebih kurang lah. Tukar lah budak. Dah intern lah. Budak intern ni dia nak habis cepat ni. Dia nak balik ni. Dah intern. Marah lah tambah masa 5 minit. Corner lagi. Aku dah tak tahu dah corner ke berapa. Ujung mungkin kot. Kalau gol dia kali 5. Sebab dah minit 90. Ya. Okay, Selangor tukar pemain di minit-minit akhir. Cheng keluar. Hui. Wih, dah baik tu. Reflect lambat sikit. Pasukan Selangor FC melakukan pembentukan Corner lagi. Apa yang dah 4-0? Tu dia lagi. Ikut corner lah. Oh, tak ada, tak apa. Goal kick. Apa yang sebenarnya berlaku di sana? Dah habis wah, malam ni habis air belum. 3 mata. Ini Faizal Halim dapat. Faizal Halim menggocek. Mampu lah. Aduh, tinggi pula. Orang dah buka lampu. Diorang pun layan. Macam 1-0. minit. Kita berjaya bawa balik 3 mata. Selangor berjaya bawa balik 3 mata. Macam mana overall dia hari ni? Overall okey. Cuma malah cakap. Ni sana ni overall. Game baik ah. Game baik. Ada momen, ada macam kita nampak DNA KPG tu menyerang. Tapi Negeri Sembilan padu juga malam ni. Negeri Sembilan memang padu Negeri memang padu serius. Kalau Selangor buat mistake tadi ni habis. Betul. Orang punya serangan tu agak bahaya lah hari. Rezeki malam ni dapat 3 mata, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni kita menang 1-0 lawan Negeri Sembilan. 3 mata. So yang penting nak makan mana sekarang ni, perut lapar ni. Lapar tu. Lapar Lapar roti canai kabul. Oh, baik. So insyaAllah nanti ada vlog lagi, kita jumpa, okay? Ada masuk dalam aku punya channel ni, jangan lupa bantu follow, subscribe aku sekali guys. InsyaAllah nanti ada next punya perlawanan, kita boleh datang stadium lagi lah. Home away insyaAllah. Tahun ni kita try home away. Tengok kalau ada rezeki kita boleh pergi. So guys, jangan lupa bantu follow, subscribe aku. Nanti kita jumpa next match. Assalamualaikum.